الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada beberapa lama kita cuti, Allah taala pertemukan balik. Berapa lama cuti? Sebulan lebih, ke 2 bulan. Setelah itu kita berkurah. Jadi setelah beberapa lama cuti, lama juga lama juga Allah Ta'ala temukan balik semula dengan kitab akidah juga. Cuma kitab hari ini dia nilai dia tu lain sikit. Kerana kitab akidah At-Tahawiyah yang kita insya-Allah akan baca dengan qadrin yaliq, dengan nisbah penuntut ilmu ini, kitab ni ditulis oleh seorang ulama salaf, ulama salaf. Yakni dia tu kurun 300 tahun ke bawah. Jadi ini menunjuk bila kita belajar nanti bahwasanya akidah yang ditulis oleh ulama, walaupun selain daripada Al-Imam Al-Asy'ari dan juga selain daripada Al-Imam Maturidi, akidah tu adalah akidah yang benar yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Maksudnya kita kena jelas bila kita ngaji kitab yang ditulis oleh ulama kita, dan kitab tu kitab yang benar, kitab yang sebenar berkaitan dengan akidah, dengan disiplin akidah dia lah. Maka kita kena yakin itulah pegangan baginda Nabi SAW juga. Apa yang Nabi SAW ajar, itulah yang kita duk belajar. Jelas tak? Cuma bezanya keadaan dan juga cara. Keadaan beza, cara berbeza. Cara Rasulullah SAW ketika apa? Ketika menerangkan berkaitan dengan akidah. Boleh jadi Rasulullah SAW sebut satu pernyataan dan benda tu sudah dipahami oleh para sahabat. Apa? Kerana mereka dalil-dalil yang kena ada pada diri mereka sudah ada pada mereka ketika mereka melihat mukjizat dengan musyahadah. Mereka mendapat mukjizat, reti mukjizat dengan musyahadah. Kita dengan khabar mutawatir lain ke tu keadaan.
Maka penceritaan ataupun kita kata penyampaian khabar mutawatir dengan apa? Dengan musyahadah sama tak? Tak sama. Kerana alatul ilmi tak sama. Para sahabat alatul ilmi dia besar. Dan juga asam, perlihat, pendengar, pekecak, berasa. Kita di sini kita guna khabar mutawatir. Ke lain tu. Alatul ilmi dia, maka cara dia lah. Walaupun natijah dia sama, iaitu ilmu yakini daruri ataupun nazari. Tu jadi cara berbeza. Bila hajatul khabar, asalnya khabar ni dengan an-nutq, sebut. Bila sampai kepada satu keadaan sebut sekali kepada mukhatab, tak ingat. Mana dalilnya? Bila sebut sekali jadi cerita lain dah lepas pada tu. Maka ada hajat untuk menulis tadwin, menulis kitab, taklif. Ada hajat. Dan kita telah sebut pada majlis-majlis sebelum ni, antara khasais ummah Muhammadiyah adalah ta'liful kutub. Benda ni ditambih oleh Al-Imam Zamakhsyari dalam Bahrul Muhit, Al-Imam Zarkashi dalam Bahrul Muhit, ditambih oleh Al-Qustullani dalam Mawahib, begitu juga oleh Az-Zurqani dalam syarah dia, syarah kepada Mawahib Ladunia. Mereka mensabitkan bahawasanya at-ta'lif adalah min khasaisil ummatil Muhammadiyah. Campur pula dengan ada hajat. Mana hajatnya? Kita nak faham keadaan Rasulullah SAW menyampaikan mukjizat. Macam mana kita nak faham? Kita tak hidup bersama dengan dia. Kita faham dengan khabar mutawatir. Macam mana kita nak pastikan khabar mutawatir ni tepat? Dengan adanya tadwin tadi. Faham tak? Sebab tu tadwin menulis ni ada seni dia. Kerana bila dibuat dengan seni dia, orang selepas kita boleh tupai. Bukan boleh tupai ilmu saja, boleh tupai nilai kesahihan ilmu tu sendiri. Jadi nak nulis, nak mengarang, dia kena ada seni dia. Gapo kita nak cerita? Kitab Akidah Tahawiyah ni kitab yang nilai dia besar. Ditulis oleh seorang ulama salaf, menunjuk kepada i'tiqad yang dibawa oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dan juga ashab dia, ashab Al-Imam Abu Hanifah, seperti mana tuan kita tengok nanti pada muqaddimah perkataan Al-Imam At-Tahawi. Itu adalah i'tiqad Rasulullah SAW. Dan pada seumpama Imam Tahawi, kita tak boleh kata dia taklid buta, seorang yang musyahadah imamah, musyahadah dia tu sebagai seorang yang alim. Dalam hadis dia alim, itu tidak dinafikan. Dalam fiqh dia alim, huwa man huwa. Dalam agama dia maksudnya dia ni orang yang sangat alim. Dekat pula dia dengan Rasulullah SAW. Adakah boleh semudah-mudah kita kata dia ni taklid buta dengan perkataan Imam Abu Hanifah? Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya pandai kita tengok dalam matan dia sebut ini adalah pegangan yang dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah dan juga ashab dia. Perkataan itu adakah menunjuk kepada Al-Imam Tahawi taklid? Taklid buta maksudnya taklid tanpa dalil. Dah. Dan tidak kritik dia itu tanda dalam keadaan dia seorang imam lah. Tidak kritik dia tu tanda kata benda yang dibawa tu betul. Ni ringkas lah, secara ringkas. Ni kitab ni, Akidah Tahawiyah ni. Jelas tak? Jadi nanti kita akan tengok nanti pegangan ataupun akidah yang penting. Kenapa nak sebut penting? Kenapa kita sebut penting? Sebab tak boleh kita kata Al-Imam Tahawi dari hadhihi safahat al-qalilah dia menyebutkan semua yang wajib berkaitan dengan akidah. Yakni adakah Al-Imam Tahawi cerita semua yang wajib berkaitan dengan akidah? Tak. Tapi adakah yang disebut tu wajib kita iktikad belaka? Wajib. Jadi dia cerita simpulan iman setengahnya. Bukan semua. Maksudnya ada tak masail-masail lain? Ada lagi. Mana nak dapat sa'am? Kena tengok kitab lain. Kena tengok syarah-syarah dia, kena tengok kitab-kitab lain. Faham tak? Hal awal tu kena faham. Kenapa lagu mana keadaan kitab Akidah Tahawiyah ni? Akidah Tahawiyah ni, walaupun Al-Imam Tahawi ni dekat, bahkan dikatakan sezaman dengan Al-Imam Asy'ari,
dan juga al-Imam Maturidi. Tapi kitab dia tidak, kitab dia dalam keadaan macam kita sebut tadi, ada padanya akidah-akidah yang sahihah, tapi tidak dituliskan pada kitab ini dan pada imam ini qabul, tidak qabul pada nisbah pelajar, pewaris kepada dia tu tak ada. Bukan tak ada, tidak sebanyak Imam Asy'ari, tidak sebanyak Imam Maturidi dan imam-imam yang lain dalam bidang akidah. Bukan kata tidak qabul, tidak diterima Allah Ta'ala, tak. Kalau tak qabul diterima Allah Ta'ala, tak ngaji dah kita ini. Beda tak beda? Faham? Jadi pelajar dia tidak seperti mana pelajar imam-imam yang lain. Maka dalam keadaan benda yang dia tulis tu tak betul dan tidak ditulis, tidak ada penerus-penerus dengan cara meluah yang cukup syarat sehingga dia tu kita panggil suatu mazhab. Boleh tak? Maka ramailah orang yang nak ambil syarah kita ni. Ramailah orang yang nak ambil syarah kita ni. Sama ada daripada apa? Ulama Asy'ariyah sendiri, Maturidiyah, Mutakallimin. Boleh? Ataupun puak-puak apa? Puak-puak haluan kiri. Puak-puak sanalah juga ambil peluang untuk syarah. Sebab apa? Sebab tidak ada pewaris dengan qadar yang cukup mensyarahkan matan ni. Boleh? Sebab tu matan ni boleh disyarah dengan macam-macam cara. Tahap pertama adalah kita nak faham matan ni seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup. Allah Ta'ala nak gana dalam akidah orang Islam, waktulah kita syarah kitab ni dengan qadar tersebut. Tu tahap pertama. Tahap paling rendah tu. Tahap tinggi sikit daripada dia, kita huraikan dengan lebih luas dan kita azwul masail kepada apa? Kalam-kalam yang dia tu tadi hujah dan kalam-kalam ulama muktabar. Maksud azwul masail ni, contohnya Al-Imam Tahawi sebut pada mula-mula dia kata Allahu wahidun. Perkataan Allah Ta'ala itu esa ia, yakni royak kata Allah Ta'ala itu maha esa, sungguh esa Allah itu, akidah tahap mana? Maksud kata kalau diingkar keesaan Allah Ta'ala ni jatuh kufur. Tu orang panggil azwul masail. Mana dalil dia? Allah Ta'ala kata dalam Quran gini, Allah Ta'ala kata dalam apa, Nabi SAW sebut dalam hadis lagu ni. Itu nama dia azwul masail. Itu tinggi sikit pada tu daripada pertama. Tahap yang ketiga bersama dengan hak satu dengan nombor dua tadi adalah kita muqaranah di antara wajah yang sebenar al-haq dengan wajah-wajah dan keterangan-keterangan yang batil yang dibuat oleh pihak sana. Dan itu gapo akan ambil masa panjang lah. Akan ambil masa panjang. Sebab bila kita nak terang mu'aradah, kita nak terang beza, kita kena sebut dulu hak betul. Lepas tu kita kena sebut pula hak salah. Lepas tu kita kena terang rad daripada menggunakan hak betul tu tolak hak salah tadi. Hak tu perlu kepada ngaji suku pula. Faham beberapa ilmu yang lain pula. Faham tu dah? Tu. Habis setakat tu. Jadi cara mana hak kita nak guna sini? Kita nak guna cara hak pertama tu dulu. We faham molek i'tiqad kita, pegangan kita berdasarkan apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tahawi. Boleh tak dah? Jelas tak dah? Tu kena nampak molek. Kitab tu Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nuskah guna tu nuskah Ibn Hazmi. Tu Al-Aqidah At-Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah ni tidak nama kitab dia. Bukan nama kitab yang Imam Tahawi sendiri tulis, bukan. Dah jelas tu. Aqidah Tahawiyah adalah nama yang ditulis oleh ulama-ulama setelah daripada dia, menunjuk kepada ini adalah simpulan-simpulan iman, perkataan-perkataan yang menunjuk kepada simpulan-simpulan iman yang dinisbah kepada Al-Imam Tahawi. Ahmad ibni Muhammad ibni Salamah Al-Azdi At-Tahawi. Maqam dia ada dekat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala.
dan dia ni adalah anak saudara kepada Al-Imam Muzani. Dan kalau kita nak cerita, asal Al-Imam Tahawi ni adalah Syafi'i. Boleh summa tahannaf, yakni sara hanafiyan. Boleh? Tu kita kena tahu dah. Sebab tu dia jadi mazhabnya mazhab Hanafi. Kerana apa? Panjang kisah dia. Kalau antum baca kisah sejarah Mesir, pemerintahan Mesir, berubahnya Al-Imam At-Tahawi daripada Syafi'i kepada Hanafi adalah apabila Qadil Qudah pada zaman tersebut mewajibkan orang pada tempat dia tu bermazhab Hanafi. Lalu dia belajar Hanafi, fasara imaman pada mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Tu kisah dia tu kena tahu. Sebab apa? Sebab dia nisbah puak-puak pihak sana, puak-puak salah ni. Antum kena tahu ada satu puak yang menolak imamah Al-Imam Abu Hanifah. Bila dia tolak imamah Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Tahawi ikut dia, maka dia tolak Imam Tahawi. Jadi ada puak-puak ni setengah-setengah. Cuma untuk kita tafsir cerita tersebut mungkin pada kitab syarah dia dan sebagainya ila akhirih, barulah sesuai untuk kita tafsir. Adapun di sini kita nak baca materi dia dulu. Hari ni kita ambil sekadar kita mampu, lepas tu kita teruskanlah. Berapa hari target hotel ni? Allah alam lah. Kalau kita nak ngaji molek, kita kena baca molek. Kalau kita nak ngaji molek, kita kena baca molek. Kita dalam ilmu ni sipir dia lama tak kecek dia gitu, jadi banyak benda sombak. Ada sama sakit. Dia banyak dia kena baik sasa ni. Ilmu ni yu'khazu syai'an fa syai'an. Dia tak boleh cepat-cepat. Kalau nak sanak pergi cari orang lain. Pergi cari orang lain. Nak sanak pergi cari orang lain. Maksudnya orang yang nak sanak, dia ada dah qimah ilmiah, dirayah, sudut kefahaman tu dia ada dah. Fatafaddal, tak ada masalah. Boleh dah. Tanpa kita merendahkan nilai sanak tu. Tahu sanak ada nilai. Sebab tu siapa yang ngaji kita ni dengan cukup syarat dia, dengan kita ni, kita akan bagi sanak pada akhir nanti. Sebab kita tahu nilai sanak tu sendiri. Tapi sanak tu tak dibukai mari dengan mujarradus sanad. Dia mari dengan al-fahmu. Jadi kita kena apa? Kita kena dapatkan hak tu. Usaha tu kena ada al-fahmu tu, Allah Taala capaklah usaha tu. Sudut mari kelahnya, sudut murajaahnya. Betul tak? Jadi kena cukup. Jadi oleh kerana tersebut, oleh kerana al-ilmu yu'khadhu syai'an fa syai'an, kita baca. Cuma kalau umuman nak sebutnya berapa? Lebih kurang 15 ke 20 kelas, gitulah. Lebih kurangnya. Tu lepas tu kita sambung kita tahqiqul maqam. Lepas tu sambung kita tahqiqul maqam, lepas tu baru sambung kubra. Jadi cuti lama di antara Baqarah dengan hak ni tu perlu kepada murajaah ma qabla al-kubra. Sebab kalau ambil kubra selalu dia berat. Jadi kena ada 2-3 kitab yang kita nak murajaah balik asas barulah boleh ambil kubra padai. Baru padai nak ambil kubra. Tidak sebab kita kena tahu Al-Imam Sanusi ketika dia tulis kitab Silsilah Sanusiyah, kubra itu adalah pertama. Bila dia kitab yang pertama, kita kena tahu dia duduk pada mizan berlakunya tarajuk. Antara benda yang berlaku pada kalam a'immah adalah taraju'ul aqwal. Maksudnya sini macam contoh dalam apa? Dari Al-Kubra anda makan tengok mukallaf pula. Muqallid di sisi Al-Imam Sanusi di dalam Kubra adalah kufur. Tapi dalam apa? Dalam kitab Sughra dia ataupun kita masyhur dalam Ummul Barahin, dia tu tadi duduk dalam keadaan fasik, dosa. Dalam keadaan dosa besar kerana dia meninggal mencari dalil dalam keadaan dia mampu. Jadi apabila Sughra ditulis selepas daripada Kubra, kita dapati di situ berlaku taraju'ul aqwal. Jadi bukan di situ saja, ada 2-3 tempat lagi yang perlu ditambah. Jelas tak? Itu kita kena tahu.
Habis setakat tu berkaitan perjalanan pengajian kita. Baik, kita nak masuk kitab kita. Sebelum kita baca kitab kita ni, kita ambil peluang untuk sedekahkan Fatihah kepada Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala sebagai tanda alaqah di antara kita dengan dia, dan moga-moga dengan sebab alaqah yang ada di antara kita dengan dia ni, Allah Ta'ala jadikan segala kalam-kalam yang disebut oleh Al-Imam mudah difahami. Kalam yang disebut oleh Al-Imam senang untuk kita terangkan pula kepada orang lain, dan kalam yang disebut oleh Al-Imam menjadi orang panggil pahala dan juga ganjaran fi mizanil hasanat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina wa 'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ati ala madhhabi fuqaha'il millati Abi Hanifatan Nu'mani Ibni Thabitin Al-Kufi wa Abi Yusufa Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdillah Muhammadin ibn Al-Hasani Al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'ina. Tanda baris tu dah. Baris tu kita nak cek. Kitab ni, kitab nuskah yang hamba baca ni tak sama dengan nuskah yang ada dari tu. Cuma kita tak rujuk nuskah Ibn Hazmi. Nuskah yang kita tulis ni adalah nuskah yang kita tahqiq sendiri daripada 7 nuskah asliyah maktutah. Nuskah asliyah maktutah, jadi kita tahqiq balik, kita tulis sini. Jadi sambil-sambil tu kalau ada beza minta royak dah. Kalau ada beza minta royak. Senang kita nak apa? Kita nak rujuk balik. Adakah benda ni sabit dan sebagainya ila akhirih. Dan benda tu penting pada nisbah matan Al-Imam Tahawi, kerana matan ini telah disyarah oleh puak-puak yang salah. Jadi kita nak tengok, kita dapat tengok ada di sana nuskah-nuskah yang apa yang mereka sabitkan benda yang tak ada. Kerana nak cerita kitab ni adalah di kalangan puak dia tambah benda. Ataupun dia hazah benda. Dia hazah perkataan nak tunjuk kata ni adalah daripada kami. Dan benda tu berlaku pada seumpama matan Al-Imam Tahawi. Jadi kita nak ngaji, kita kena kira semati benda-benda lagu tu. Jelas dah? Tu. Patut dia kata wa ma ya'taqidunahu min usulid dini wa yadinuna bihi li rabbil alamin. Naqulu fi tauhidillahi ta'ala mu'taqidina bi taufiqillahi innallaha wahidun ila akhirih. Situ dah. Baik, ambil daripada atas mula. Haza, bermula ini yakni ma fi zihnil musannifi lah. Kita tak nak panjang situ. Boleh? Bermula ini yakni ma fi zihnil musannifi. Sudut nahwu tu kalau nak syarah kira panjang tu. Ma fi zihnil musannif. Pendapat yang tahqiqnya lagu mana? Kita datang dalam kitab Musalul Tulab. Haza ni pendapat hak tahqiqnya lagu mana? Okey? Haza, bermula ini ma fi zihnil musannifi adalah zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaati. Ini ialah zikru, sebut
bermula ini adalah satu sebutan, bayanin, keterangan. Zikru sini idafah kepada bayan. Bayan tu masdar tu. Zikru bayan yakni sebut atas dalil tafsil. Batu para syurrah yakni syarah kepada apa yang mensyarahkan matan Tahawi, dia tafsirkan zikru bayan dengan zikru tafsili. Boleh? Dia sebut zikru bayan dengan zikru tafsil. Maksudnya kitab ni tadi adalah satu sebutan yang disebut dalam keadaan tafsil. Boleh? Jadi kalau kita nak takdir, siapa hak sebut ni? Imam Tahawi. Jadi kita kata zikri, hadza zikri mubayyinan aqidata ahli sunnati. Kata gitu? Hadza zikri mubayyinan li aqidati ahli sunnati wal jamaah. Boleh? Nah tu. Jadi kalam, kalau kita tanya, kalam yang disebut lepas pada ni kalam mujmal atau kalam mubayyan? Mubayyan. Tapi lazim tak kalam tu kalam mubayyan dia mesti panjang? Tak. Boleh jadi pendek. Dan lazim tak kalau kalam tu kalam mubayyan dia meratai ataupun kita panggil mustau'ib kepada segala masail? Tak juga. Jadi la talazuma bainat tabyin wal isti'ab, dan tidak ada talazum di antara tabyin dan juga al-italah. Jadi kalam tu tadi kalau kita nak sebut, kita nak terai bit tafsil. Adakah lazim kalam tersebut tu mesti jadi panjang? Dah. Ada orang dia terai benda yang payah tapi dengan ibarah yang qalilah. Benda tu senang dipaham. Benda payah tapi kalau dia sebut jadi senang. Dan juga pendek je. Itu tanda kata kalam zikrul bayan dia tidak syarat italah, tak syarat. Bila tidak syarat, kita kena kata la talazuma baina zikrul bayan dan juga italah, kena kata gitu. Dan benda ni kita akan nampak sangat bila kita belajar nulis ataupun kita mengajar orang. Sebab orang yang mula-mula baru nak mengajar, dia mengajar ni tak semestinya jadi bapa, tak boleh jadi ustaz. Kalau nisbah tak lelaki kan, mengajar mendidik isteri. Nisbah isteri pula kan, mengajar dan mendidik anak-anak. Nisbah seorang abang mengajar mendidik adik-adik. Jadi bila dia nak rayak, dia nak tulis, hatta dalam mesej telefon, dia orang mula-mula nak mengajar ni ataupun dia tahu satu benda ni, dia ada satu perangai nak royak habis dalam semasa. Kalau boleh nak royak habis, kalau satu benda tu kait dengan tiga ilmu, nak royak habis kalau boleh, daripada nahmunya, daripada sorahnya, daripada sehingga dia meninggalkan maksud. Sedangkan maksud tu kita kena pegang dulu. Kita pegang maksud, kita tengok orang depan kita ni boleh faham tak maksud tu. Setelah daripada kita terai hak nahwu, hak sarah masalah. Kalau dia boleh, maka tafadhal terai nahwu, terai sarah, terai balaghah, lepas tu terai maksud, tafadhal. Itu lagi aula. Sebab bila dia faham maksud tu tadi, dia bukan faham saja-saja. Dia faham sekali nak tunjuk kata ada ilmu alat hak tunjuk benda tu. Macam kita nak ngajar akidah ni. Sebab tu kita kena tahu tarabut di antara ilmu lughah dengan ilmu kalam ni sangat kuat. Dan ulama bila dia tulis kaedah kalam, kaedah akidah, dia tulis dengan nafas lughah Arabiah. Jadi kalau antum contoh kata kita kan nak mengajar ni, kita himpun dah kaedah kalamiah satu tempat. Bila kita nak mengajar, kita bawa nas ke Arab tu kata. Lalu kita nak terjemah pun tafadhallah, tak ada masalah. Sebab dia ditulis dengan apa nafas lughah. Maksud kata kalau ubah sikit dia akan jadi beza warna. Tak percaya, cuba kita itqankan lagi qadiyah perbincangan berkaitan dengan kaedah ni. Kaedah-kaedah ilmu akidah. Sama juga dengan kaedah-kaedah tasawuf. Cuba tengok kita kawan tasawuf Imam Zarruq. Cuba baca, cuba tengok miqdar lughah yang dia guna. Bukan biasa-biasa. Maksudnya kalau dia ubah lagu ni, contoh tukar mubtada jadi khabar atau khabar jadi mubtada atau letak ni jadi mudhaf ilaih, dia akan berubah. Tu kita kena tahu.
Faham tu dah? Jadi haza zikri mubayyinan aqidata ahli sunnati wal jamaah. Faham dah? Dah dah. Kau ada tinggal apa benak ayat? Tak ada dah. Kalau ada apa ayat dah. Ayat kena ayat takut kita galik. Fanok dia lama tak kacak dia gitu jadi. Fanok. Haza zikru bayani aqidati. Akidah. Ni kita nak terai sikit makna akidah. Tepat kita kalau sebut akidah ni kak, kita terjemah dengan perangai lah. Simpulan, ikatan. Itu terjemahan yang masyhur kepada akidah. Jelas. Terjemahan hak masyhur. Tapi kita sebagai orang ngaji agama, kita kena ingat sama at-tarjamatu maqam dia ba'da fahmil murad. At-tarjamatu ba'da fahmil murad. Terjemah ni dia mari selepas pada kita faham maksud. Jadi ulama dalam bahasa Arab, ulama bahasa Arab ataupun kita kata orang Arab, tidak ulama pun orang Arab, bila disebut aqidah, bila disebut aqidah, apa maksud dia? Lughatan. Dan ulama-ulama kalam, ulama-ulama usuluddin, bila dia tulis lafaz akidah, istilah mereka ni apa maksud akidah? Gitu kenapa? Sudut bahasa Arab, akidah ni senang. Macam contoh akidah. Akidah apa akidah? Akidah ni simpul lah. Macam kita ambil tisu ni, kita gulu dia, kita pun simpulkan dia. Nak suruh nampak juga akidah. Ni orang panggil akidah. Simpul lah. Sebab tu dalam kitab-kitab dia terjemahkan akidah. Sebab ni. Jadi makna lafaz-lafaz dalam kitab-kitab Jawi bila disebut simpulan, ambil daripada makna apa? Ambil daripada makna lughah. Simpulan. Ni simpulan ni. Syarat kau start tisu tak syarat. Mana-mana jenis simpulan. Contoh kita ambil tasbih ni tak. Kita gulu dan sebagainya. Adakah gulu ni merasa ke tasbih tu? Kena tanya isteri lah. Dia ahli dia, kita tidak ahli. Sak dia jadi renggai tali sak tu. Ni orang panggil Tapi bila ulama, hatta ulama Jawi, bila dia sebut akidah yang dia terjemah dengan simpul, dia nak makna lughawi ke makna istilahi? Istilahi. Jadi kita kena faham makna istilahi. Baik, bila kita nak faham makna istilahi, kita kena tahu murad. Kena tahu murad dia. Gapo murad dia? Ni kena faham. Ni kita nak faham. Topik sikit pada akidah. Akidah atas wazan fa'ilah. Akidah atas wazan fa'ilah. Artinya pada bahasa simpulan. Simpulan. Yakni suatu yang disimpulkan. Maka nyatalah al-aqidah dengan makna ma'qudah pada lughah. Akidah dengan makna ma'qudah pada lughah. Faham tu dah? Jangan tukar dengan akidah ataupun yang dengan makna ma'qudah dan juga suatu yang kena ikat padanya. Ma'qudatun fihi tu lain, ma'qudah tu lain.
Tu dah. Jadi kalau nak tanya, akidah tu kena kepada mana? Kena kepada tisu ni, kena pada jari. Tisu tu. Tu dah. Kena kepada tisu tu. Jelas tu dah. Tu kena faham molek akidah tu hak nasab. Tu pada lughah. Boleh baca tak sepatah dalam? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Qala Syekhuna fillallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Aqidah atas wazan fa'ilah, artinya pada bahasa simpulan, yakni suatu yang disimpulkan. Maka nyatalah al-aqidah dengan makna ma'qudah pada lughah. Pada lughah. Habis nyata pada lughah. Jelas tak? Sambung lagi. Adapun pada istilah, akidah itu ialah hukum hakam yang tujuannya kita membenarkan perkara tersebut. Melihat kepada diri hukum-hukum itu. Maka membenarkan dan tasdik itu adalah zati bagi hukum-hukum itu. Maka jika seorang insan mengetahui hukum hakam akidah seperti beriman dengan Allah dan Rasul, dengan itqan, akan tetapi dia tidak mentasdikkan dan tidak jazam dengannya, maka orang ini tidak dipanggil mu'taqid. Kerana tidak ada tasdik. Kerana tidak ada tasdik. Tambihun. Segala hukum hakam akidah ini tidak terbina
di atasnya beramal. Bahkan dia ini ialah syarat untuk mengesahkan amal. Dalam apa Johar dia kata syartun la syatrun. Maka boleh berlaku seorang itu yakin dan membenar Allah itu esa, dan mesti sungguh segala kesempurnaan. Dan mesti sungguh segala wajibat bagi Rasul. Dalam keadaan orang ini masih lagi menipu dan mencuri dan melakukan maksiat. Dan maksiat ini tidak menafi, tidak melazimkan ternafinya asal imannya. Habis kata tidak melazimkan ternafinya asal iman dia. Ni kena faham molek ni di akidah ni. Fadal. Adapun pada istilah, akidah itu ialah hukum hakam yang tujuannya kita membenarkan perkara tersebut melihat kepada diri hukum-hukum itu. Melihat kepada diri hukum-hukum itu. Sebab tu siapa belajar dalam kitab Mawaqif, dalam muqaddimah Al-Imam Al-Iji, sekali dengan syarah dia ni, sekali dengan syarah dia As-Said Syarif Jurjani, dia kata hukum hakam yang kita faham daripada syarak tu ada dua. Hukum-hukum yang kita faham daripada syarak tu ada dua. Hukum yang kita tuju pada dia tu dengan iktikad. Maksudnya hukum yang kita faham dia, tugas kita sekali dengan iktikad. Kita kena pegang dia dengan apa? Hukum akal yang tiga. Faham? Hukum yang yuqsadu bihi al-i'tiqad. Dia hukum hakam, tapi yuqsadu bihi al-i'tiqad. Yang kedua daripada syarat ni juga kita faham hukum hakam yang yuqsadu bihi al-amal. Mutabadir di tempat kita bila sebut hukum hakam nak kepada makna yang kedua, iaitu ma yuqsadu bihi al-amal. Tidak kita bila kita sebut hukum hakam tak kita nak kepada fiqh. Tidak kita. Ni bahagian yang kedua. Tapi al-ahkam al-mafhumah min asy-syar' ada dua. Ada yuqsadu bihi al-i'tiqad, ada yuqsadu bihi al-amal. Sebab tu bila kita nak beli kitab tafsir, dia tulis tafsir ayatil ahkam. Lazim tak tu kitab tafsir ayat ahkam bahagian yang kedua? Tak. Sebab tu baru-baru ni tubik satu kitab yang ditahqiq oleh Syekh Nizar Al-Hamadi, Syekh Nizar Hamadi hafizahullah taala, tafsir ayatil ahkam Al-Imam Ibn Arafah. Tapi ahkam tu ahkam apa? I'tiqad dia. Darud dia. Jadi kalau orang belajar, dia akan iskal kalau dia tak tahu maklumat ni. Dia akan tanya, lagu mana tulis tafsir ayat ahkam tapi hukum hakam i'tiqad dia? Jawab dia kerana al-ahkam al-mafhumah min asy-syar' ada dua. Yuqsadu bihi al-i'tiqad, yuqsadu bihi
amal. Jadi segala simpulan iman yang kita belajar ni kita panggil ahkam ataupun tidak? Ahkam yuqsadu bihil i'tiqad, yuqsadu bihil tasdiq. Tu kena faham balik. Mana tempat rujuk ni? Tengok dalam Mawaqif kalangan syarah dia. Jelas? Jelas dah insya-Allah. Ni kena faham balik. Baru pandang kitab ni baik. Dia kena syarah gitu. Baik? Okey, fadal. Muqaddimah lagi. Al-Imam Iji sebut. Okey? Fadal. Maka membenarkan dan tasdik itu adalah zati bagi hukum-hukum itu. Membenarkan dia itu adalah zati. Apa makna zati? Maksud zati kan ada buat contoh dah tadi tu. Maksud zati ialah kalau seorang tu tadi dia hafal, contohnya kitab Ummul Barahin, dia hafal. Maksudnya dia alima tilkal ahkam. Maksudnya dia tahu. Faham tak? Kalau contoh tanya dia, apa Imam Sanusi sebut dalam kitab ni pada sifat wujud? Dia pun kata dalam mata Ummul Barahin sebut kaza. Maksudnya dia alimah. Tapi tahu dia tu tadi bukan dengan keadaan tasdik. Kerana tasdik ni ada syarat dia. Tasdik ni ada syarat. Sebab tu ulama dia kira sungguh bahagia tasdik ni. Nak ulama sufi, dia kira sungguh tasdik ni. Dia kira sungguh sebab dia tak si ambil adna mula basah, dia tak si. Ulama sufi, sebab tu sufi ni dia mesti terbina daripada akidah. Supaya dia tidak gulu pada ketika dia menghukum. Masalahnya gini, ulama akidah kata kalau dia ni dengan buat dan dia pegang setakat ni sah iman dia. Dia buat sekadar ni sah iman dia. Maksudnya masalah dia i'tiqad Allah Ta'ala tu ada. Dan dia tahu dalil dia. Dia i'tiqad Allah Ta'ala tu esa. Dia i'tiqad Allah Ta'ala tu tak sama dengan makhluk ila akhiri. Maka iman dia iman yang sahih. Tapi ulama sufi dia bahas iman kita dalam keadaan kamu masih buat maksiat. Kita ngaji dah tadi. Dalam topik kita tadi kita sebut dah bahawasanya amal itu bukannya juzuk yang zati daripada i'tiqad. Bahkan dia tu i'tiqad itu hanyalah apa? Syarat mengesahkan amalan. Maksudnya oleh kerana kita faham benda ni dan ulama sufi yang sebenar, jadi ulama sufi yang sebenar dia tidak akan hukum kepada orang yang tidak sembahyang. Masalah orang ni kufur. Tak sembahyang dia mau kufur selalu dah. Tak ada apa-apa. Sebab masalah tadi kita faham dah. Tapi pok dia lagu ni pula. Dia tak sah duduk setakat tu. Dalam istilah kita sebut adna mula basah. Tak boleh. Dia kena tinggi lagi. Kerana orang yang betul-betul faham Allah Ta'ala tu esa, dia rasa Tuhan tu esa dalam apa pun dia buat. Ketika dia tu tadi belajar, dia tahu kata yang boleh bagi faham tu Tuhan jua, Allah jua boleh bagi dia. Bukan catatan dia, bukan hafalan dia, bukan mari dia di tempat ngaji, bukan. Tapi apa dia buat juga? Sebab Tuhan tuntut. Tuhan suruh dia mari mengaji. Tuhan ikat beri dia tu dengan mari mengaji kita. Tu hak Tuhan suruh pegang. Jangan tu. Jadi ulama sufi dia tambah lagi. Lepas tu mulanya dengan akidah. Tu mulanya dengan akidah. Zati. Maka membenarkan dan tasdik itu adalah zati bagi hukum-hukum itu. Maka jika seorang insan mengetahui hukum hakam akidah seperti beriman dengan Allah dan Rasul dengan itqan, akan tetapi dia tidak mentasdikkan dan tidak jazam dengannya, maka orang ini tidak dipanggil mu'taqid. Tidak dipanggil mu'taqid. Sebab syarat nak jadi mu'taqid mesti tasdik. Kerana at-tasdiqu zatiyun litilkal ahkam. Al-ahkam yang yuqsadu bihil i'tiqad, tasdik tu zati. Tasdik itu adalah zati. Maksud zati kalau tak ada hak ni tak jadi. Faham? Sekali lagi dengan bahasa mudah.
nak jadi seorang yang berpegang dengan sesuatu, dia mesti tasdik kepada sesuatu tersebut. Kalau orang tu tidak tasdikkan perkara tersebut, yakni masalan seorang tu dia kata saya berpegang bahawasanya apa? Bahawasanya benda ni tadi bukan saya berpegang. Dia kata kita ambil berpegang. Saya berpegang ipen yang letak air dalam ni. Ipen yang letak air dalam ni tadi. Yalah. Tapi saya tak tasdik. Antara pegangan saya, akidah saya adalah ipen yang meletakkan air dalam ni. Tapi saya tak tasdik. Cuba kita letak tepi segala hak banyak ni, kita ambil perkataan itu saja. Betul tak orang ni? Tak betul. Kenapa? Sebab dia tak ada fa kaifa takunu aqidatan. Lagu mana dia boleh jadi akidah? Sini hak kita kena fikir dalam setiap gapo hak kita pergi hari ni. Aku tasdik sebenar ke tak? Dengan gapo aku dah ngaji banyak, dah tak ngaji ni nak boleh siapa tahawiyah ni? Mana ada orang mula-mula beranak orang ngaji tahawiyah selalu, tak ada. Kita hak ngaji sebelum ni tu. Pegangan-pegangan hak dah ngaji dah sebelum ni tasdik dah. Akhirnya kena fikir supaya dia jadi akidah. Bila dia dah jadi akidah, hak tu lah hak jaminan Tuhan, dia akan bawa kita jadi lebih takwa, dia akan selamatkan kita api neraka. Kena jadi akidah. Betul lafaz akidah ni bukan lafaz kutip tepi berjalan, bukan. Ambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Ambil daripada kalam sahabat, ambil daripada kalam Rasulullah SAW. Bukan benda kecil. Faham tak? Sebab dia syarat dia kena ada tasdik. Nak terlihat tu. Dan tasdik ni kita sebagai orang yang beriktikad kita boleh rasa. Orang yang beriktikad sungguh Allah Ta'ala tu Maha melihat, malu dia nak buat maksiat. Malu. Dia malu. Dia akan mikir, sungguh ke aku ni mentasdik kata Allah Ta'ala tu melihat? Betul, maksiat tu tadi adalah min haisul amal, betul. Tapi dia akan tanya, dia akan soal diri dia akan yalum diri dia. Ya Allah, ke aku ni pergi kata Allah Ta'ala apa Maha melihat? Sebab samarah orang mentasdik, dia akan jaga amalan dia. Itu samarah dia. Tapi nak kata maksiat tu tadi menafikan ke apa? Menafikan aslul iman tak? Batu kaedah kita sebut ngalah dalam topik tu kita sebut apa? Bahawasanya al-ma'asi la tastalzimu intifa'a aslil iman. Nah, gitu. Kaedah. Hafal lah kaedah tu deh. Fadhal. Kerana tidak ada tasdik. Tambihun, segala hukum hakam akidah ini tidak terbina di atasnya beramal. Tidak terbina di atasnya beramal. Apa maksud tidak terbina di atasnya beramal? Fadhal. Bahkan dia ini ialah syarat untuk mengesahkan amal. Syarat untuk mengesahkan amal. Faham? Jadi kita tak kata amalan tu tadi adalah zati kepada iktikad. Sekira-kira kalau ternafi amalan ataupun kita buat sesuatu yang mukhalafah dengan apa? Pegangan, maka dia akan ternafi aslul iman. Maksudnya dia bukan zati, tapi dia syarat nak mengesahkan amalan. Gitu. Faham tak? Maka boleh berlaku seorang itu yakin dan membenar Allah itu esa, dan mesti sungguh segala kesempurnaan dan mesti sungguh segala wajibat bagi Rasul dalam keadaan orang ini masih lagi menipu dan mencuri dan melakukan maksiat. Dan maksiat ini masih lagi buat nama dia tergambar seorang itu tadi dia berpegang dengan akidah yang sahihah, tapi dia masih lagi buat maksiat. Ada orang lagu ni ustaz? Ada orang lagu ni. Dia tu tadi Allah Akbar, kalau ikut pegangan dia ke Allah, kita habis boleh hurai. Zikrul bayan bukan zikrul ijmal tak. Zikrul bayan dia, kalau dia kacak tu kita tak kata dia ni seorang yang jahil terhadap pegangan-pegangan iman. Kita tak kata dia. Tapi dalam keadaan lagu tu dia masih lagi nipu.
dalam kerana lagu tu, alhamdulillah misali. Maknanya dia, walaupun kita kata dia tu tadi ada dah simpunan iman, tapi samarah tu, alhamdulillah misali. Minta Allah Ta'ala jaga kita semua. Masih lagi apa? Mencuri, masih lagi melakukan maksiat. Kalau lah ni hok jadi normalisasi, dah normalisasi. Benda tu tadi bahaya tapi nampak biasa. Gawe. Ni sebuah orang ngaji gawe, dah gawe. Oh, apa orang luar sebut gawe ni. Couple tu lah tu. Ustaz Lofi kan orang kata ni sebut couple ke? Gawe tu. Tu nampak biasa tu. Sambil ni nampak biasa. Kalau tak ada tu nampak pelik pula. Tapi dia tak tahu benda tu tadi telah menafikan segala dia duk usaha ngaji letih bagi betul siang malam. Lepas saja. Alhamdulillah misal. Baik tu dah. Lepas tu kalau kita nak nikah, masalah lagi. We kena jaga selalu. Kita tidak nak masuk sangat bab ni, cuma kita nampak 2-3 hari ni lah. Ni sebuah orang ngaji ni sebuah orang tak ngaji tu. Lah. Kena uji lebih lagi lah. Kita tak kata orang tak ngaji ni semua teruk, bukan. Tak semesti. Cuma ni sebuah orang ngaji ni lagu mana benda ni boleh berlaku. Pegangan dia tak sahih, tak kira ada. Atau apa poin kita. Maksud dalam keadaan dia buat lagu tu, iman dia apa? Betul. Tapi perbuatan dia tu tadi, adakah kita nak reda? Kita tak kira reda. Faham dah? Jadi kalau kita nak kacak min haisu aslul iman, adakah gawe dia tadi tu menafikan aslul iman? Tak. Dan adakah tergambar orang lagu ni ustaz? Adanya orang dia tu tadi asal iman dia betul tapi dia buat maksiat. Boleh tak tergambar? Boleh. Kenapa boleh tergambar? Sebab al-amal laisa dhati. Laisa dhati. Gitu. Yalah. Tu kena faham molek dah. Fadal. Dan maksiat ini tidak melazimkan ternafinya asal imannya. Dalam kaedah masalah kita kata al-ma'asi la tastalzimu intifa'a aslil iman. Terlalu syarat. Faham tak? Habis itu. InsyaAllah. Okey. Kata musannif rahimahullah, jelas dah akidah tu. Jadi apa makna pegang ni? Pegangan ni maksud benda hak kita kena pegang sengati daripada tasdik. Boleh daripada tasdik. Jadi kita kena belajarlah cara tasdik. Kena minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, minta ke apa, sungguh membenar aku dalam hati bahawasanya mu tu tadi adalah maha esa, mu tu tadi adalah maha mengetahui. Itu dah. Besar tu kita minta dengan Allah Ta'ala benda tu. Ya Allah, minta jaga iman aku, ya Allah, selamatkanlah iman aku, ya Allah, jauhilah daripada benda-benda yang salah, ya Allah. Boleh. Sebab tu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Doa tu mahal. La tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Setengah orang bila doa tu, ini pesanan yang kita dapat daripada Syekh Awamah hafizahullah taala bila ziarah dia. Dia kata setengah orang bila doa Rabbana la tuzigh qulubana, dia nampak tuzigh tu tadi hanyalah sekadar memalingkan daripada buat taat jadi buat maksiat, ataupun daripada buat taat tinggal taat tersebut. Sebab tuzigh makna dia palingkan, yakni daripada buat taat tinggal taat, daripada taat buat maksiat. Sekadar tu yang dia nampak. Maksudnya daripada masalah ataupun daripada apa? Taat yang lebih baik kepada taat lebih rendah. Contohnya semaya awal waktu dengan semaya jadi lewat. Dia faham sekadar tu ya tuzigh. Dia lupa bahawasanya la tuzigh qulubana juga dikatakan pada iman dan kufur. Gitu. Tidakkah setengah daripada nau'il memaling, iaitu paling daripada iman jadi kufur? Alhamdulillah min zalik. Daripada apa? Daripada salah kepada fusuk. Alhamdulillah. Jadi doa la tuzigh qulubana, kata dia kena buat mari rasa. Rabbana la tuzigh, kena buat mari dalam hati. Dan dia kata doa tu doa yang sangat berkat. Itu pesanan Syekh Awamah hafizahullah taala. Maklum Syekh Awamah ni muhaddis kabir. Boleh doa amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ila akhirih.
Kata musannif rahimahullah, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaati. Boleh? Ahli sunnah maksudnya al-ashab, ahli-ahli. Al-ahl maksudnya al-ashab. Dan setengah ulama mentafsirkan al-ahlu dengan makna al-mulazimuna bi syai'in. Al-mulazimuna bi syai'in, yang melazimi bagi sesuatu. Boleh? Yang melazimi bagi sesuatu. Jadi ahlus sunnah maksudnya yang melazimi sunnah, ini jalanan. Boleh? Jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Wal jamaah, dan jamaah ni kalau kira puak, ini kumpulan yang benar. Sunnah maksud jalanan yang benar. Itu tafsiran lughah. Kalau kita nak kira tafsiran istilah, sunnah tu tadi adalah yang perkara yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya, perbuatannya dan juga takrirat dia. Tu orang panggil sunnah. Atau habis takat tu. Dan kita kena tahu, ulama-ulama akidah bila disebut apa yang disebut oleh Nabi, ulama-ulama akidah ni dua keadaan dia sebut. Sama ada disebut apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebagai hadis, ataupun dia guna apa yang disebut oleh Nabi daripada ayat Al-Quran. Sebab tu Al-Imam Razi, siapa baca tafsir Al-Kabir Al-Imam Razi, ghaliknya Al-Imam Razi bila dia nak tafsir ayat-ayat, dia akan sebut qala sallallahu alaihi wasallam fil awwali kaza 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 kaza, wa qala fis sani kaza 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 kaza. Boleh? Jelas tu? Kaza tu apa? Ayat Quran. Tapi qala sallallahu alaihi wasallam ayat ni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sanian ayat ni. Tidakkah tu ayat Quran? Kita kata bala tu ayat Quran. Tu tu cara ulama akidah sebut qala sallallahu alaihi wasallam. Tu kena tahu. Faham dah? Supaya kita tidak semabulah perkataan-perkataan mereka. Qala al-musannifu ala madhhabi, di atas jalanan fuqaha ilmillah. Fuqaha jamak kepada faqih. Fuqaha jamak kepada faqih. Maksudnya yang faham-faham akan ataupun tentang agama al-millah. Boleh? Al-millah maksudnya maksudnya yang mahir-mahir di dalam agama, yang mahir-mahir pada urusan agama, yang reti-reti pada urusan agama. Siapa ni yang dia maksudkan fuqaha ilmillah? Boleh? Siapa yang mereka maksudkan dengan fuqaha ilmillah? Pertama, Abi Hanifah an-Nu'man Ibni Sabit al-Kufi. Ini pertama. Dan ini kata ulama antara tanda kata Al-Imam Tahawi itu adalah mazhabnya Hanafi. Cuma bila kita kaji kisah dan sejarah, Al-Imam At-Tahawi ini adalah asalnya Syafi'i. Mak dia seorang alimah. Seorang yang alim, mak dia. Seorang yang alim, dia belajar dengan mak dia dan juga belajar dengan pak saudara dia, Al-Imam Muzani. Al-Imam Muzani maqam ma'ruf yuzar di Suq Syafi'i. Boleh? Tu. Lepas tu baru jadi apa? Ashabil Ahnaf. Kata musannif Ibni Sabitin al-Kufi. Al-Kufi tu sebuah dia lah. Maknanya Al-Imam Abu Hanifah ni asal daripada Kufah. Tamam? Wa Abi Yusuf, ni ashab dia. Wa Abi Yusuf Ya'qub ibni Ibrahim al-Ansari. Boleh? Wa Abi Abdillah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in. Boleh? Jadi dia nak tegas sini, inilah pegangan kepada tiga fuqaha ilmillah. Boleh? Tiga fuqaha ilmillah, kerana mereka ni adalah guru-guru dia. Betul dah? Mereka ni tadi adalah apa? Guru sama ada dengan cara dekat ataupun dengan cara jauh. Tapi dia ni tadi adalah guru-guru dia. Mazhab dia, pegangan dia, jalannya nisbah kepada tiga ni. Gitu.
Jadi dia nak cerita ni lah pegangan dia. Wa ma ya'taqidunahu, dan perkara yang gapo? Jadi perkara tu kena kepada gapo? Gapo benda-benda yang ya'taqidunahu? Gapo? Gapo? Akidah tu pahal daripada ya'taqiduna dah. Gapo? Ahkam yang ya'taqidunahu. Gitu. Jadi ma tu kena kepada hukum hakam. Faham dah? Kita tergadah tadi. Benda yang ditujukan padanya i'tiqad, tasdiq, itu namanya ahkam. Faham dah? Tu. Pak Anat ketika kita syarah perkataan al-Imam Iji tu. Tu. Jadi ma di sini murad dia ahkam. Wa ma ya'taqidunahu, yani wal ahkam ya'taqidunahu, balik pada mana? Gapo ma tu? Min usuliddin, daripada usul-usul agama. Ini hukum hakam yang ditujukan padanya i'tiqad. Hak tu kita panggil usuluddin. Harap. Hak tu lah hak kita panggil dengan akidah. Jadi min tu min bayaniyah dah. Bayan pada ma tu. Jadi usuluddin maksudnya al-ahkamul lati yuqsadu bihi al-i'tiqad wa tasdiq. Itulah usuluddin. Itulah pegangan. Beres. Alhamdulillah. Wa yadinuna bihi, dan yang mereka beriman dengannya, beragama dengannya, dengan perkara tadi. Perkara yang mereka iktikadkan daripada asal-asal agama, dan perkara yang mereka beragama, beriman dengannya, dengan perkara tadi. Tentang siapa? Di Rabbil Alamin, bagi pentadbir sekalian alam. Boleh? Pentadbir sekalian alam. Pentadbir, pemilik. Kita ada syarah lafaz Rabbi ni, ketika kita syarah surah-surah dulu. Panjang kita syarah situ. Serupa dengan lafaz Maulana. Kita syarah panjang juga. Situ boleh kita tengok. Sana dah tafsil dia. Kata musannif rahimahullah, bahar dah. Tu. Sekali lagi kita nak tambah. Perkataan Al-Imam Tahawi di sini bukanlah semata-mata taklid buta. Bukan. Bahkan seumpama Al-Imam Tahawi yang telah sabit padanya itu imamah. Telah sabit padanya itu apa? Telah sabit padanya itu orang panggil qabul min haisul apa? Min haisul ilm. Tak layak kita kata dia mentaklid buta kepada imam-imam ini. Bahkan dia sendiri tu tadi ada adillah ketika dia berpegang. Gitu nak ayat. Dia ada dalil dia sendiri. Dia ada dalil sendiri. Jadi kalau kita kata Imam Tahawi ni muqallid tak? Kita tanya. La yutasawwar. Muqallid tu orang panggil apa? Perbahasa yang duduk khilaf dia tu tadi, iman dia diterima ataupun ditolak. Takkan kita nak kata benda tu kepada seumpama Imam Tahawi. Gitu. Baik. Sebab tu makhluk-makhluk ni, kita semua ni kita kena ingat Allah Ta'ala akan letak pada kita alamat. Sebab tu ahli syurga dia akan ada alamat dia. Ahli neraka dia akan ada alamat. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang hamba dia mengatakan dengan alamat-alamat yang dia lihat tu tadi, dan menghukumkan hak ni masuk syurga, hak ni masuk neraka. Kerana yang memiliki hukum masuk syurga, masuk neraka hanya dia. Tapi pada segala orang itu ada alamat. Ada alamat. Macam contoh, seorang tu tadi dia jaga semaya, dia tak dijaga puasa dia tak dijaga benda-benda yang sepatut dia jaga. Dia tinggal benda Allah Ta'ala lagi. Pada dia ada alamat. Tapi adakah kita akan kata ni ahli syurga ni? Dengan kata yakin dia ni tadi Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Itu bukan tugas kita. Begitu juga sebaliknya, kita tidak kata ahli neraka. Sebab tu ulama bahas, bila orang tu kecek masalah, dia kata apakah hukum seorang yang berkata ahli neraka kepada ahli ma'asi? Apa hukum dia? Kalau dia kata tu dengan cara i'tiqad, maka dia telah melakukan dosa besar. Sebab dia telah mengambil tugas Allah Ta'ala tadi, menghukum seorang masuk dalam neraka. Gitu. Jadi kita kena ingat semua benda ni tadi akan ada
alamat. Al-Imam Sanusi, kalau siapa belajar daripada silsilah kitab dia, Muqaddimah, Hafidah, Sughra, Wusta, Kubra sekali dengan syarah, dia akan tengok Al-Imam Sanusi akan ajar, antara banyak-banyak benda dia ajar tu satu benda. Setiap benda hak kita pegang, dia akan bagi kesan pada amalan. Maksudnya bila dia tu tak dibuat sesuatu, dia sebagai seorang mu'taqid boleh tengok gapo hak dia pergi sebenar. Gapo hak dia apa? Pergi. Jadi kadang-kadang uji yang berlaku pada kita sebab nak timbul kepada ni hak mau pergi. Ni hak mau pergi. Kalau tidak kita tak sedar. Tu dah. Tu jelas tak alamat-alamat tu. Kena tahu dah. Kena tahu. Habis. Naqulu, maka kami sebutkan. Jadi nun situ tu nun lil azamah lah. Betul dah? Nun li ta'zim. Tu. Jadi naqulu tu jadi iktibar dia seorang je hak sebut tu. Naqulu tu satu wajah. Pakai nun lil azamah. Ataupun dia kata naqulu tu dia sekali dengan Al-Imam Abu Hanifah, sekali dengan Al-Imam Abu Yusuf, sekali dengan Al-Imam Abu Abdullah ila akhir. Tu naqulu tu. Fi tauhidillahi ta'ala, pada mengesahkan Allah Ta'ala, pada mengesahkan Allah Ta'ala. Baik, sini kita kena faham. Sini kita kena faham mengesah ni, kalau kita tengok dengan cara yang lebih umum, dengan orang panggil itar yang lebih luas. Mengesah ni tadi adalah perbuatan hamba setelah daripada dia mengiktikad Allah Ta'ala tu ada. Lagu mana dia nak bicara mengesah ataupun tak mengesah kalau dia sendiri tidak iktikad benda tak ada. Jadi hukum mentauhid ni dia mari selepas daripada seorang tu tadi iktikad apa? Allah Ta'ala tu ada. Inilah hikmah bapa para ulama menulis kitab-kitab mereka dengan perbahasa wujud dulu. Dalam keadaan mereka semua tahu tingginya nilai sifat wahdaniyah, yakni mengesahkan Allah Ta'ala tu, mengatakan Allah Ta'ala tu bersifat dengan esa. Dia tahu tinggi dia. Kita ketika kita baca Wusta, kita sebut dah perkataan Al-Imam Sanusi dalam syarah Wusta, dan juga perkataan Al-Imam Sarqusti dalam syarah dia kepada Wusta, Al-Hibah wal-Ata. Dia kata apa? Dia kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, para anbiya diturunkan untuk mengajarkan mengesah Allah Ta'ala. Kenapa sebut lagu tu? Anda pernah tanya benda ni Syekh Jamal hafizahullah ta'ala. Dia kata kerana orang-orang dulu dia bukan iktikad Allah Ta'ala tu tak ada. Sikit sangat puak yang mengiktikad Allah Ta'ala tu tak ada. Sikit sangat. Kerana adanya Tuhan itu benda yang daruri. Benda yang daruri. Benda yang pasti secara darurinya, yakni bi ghairin nazar, kita boleh iktikad adanya muathir. Sebab kita dapat asal. Bahasa mudah gini. Contohnya kita tu duduk dalam bilik. Tiap-tiap hari orang kata makan ni. Kita buka mata ada makan ni. Kita makan tak boleh luar. Esok tidur bangun buka mata ada makan ni. Ada makan ni, ada makan ni, ada makan ni, ada makan. Soalannya gini, sebagai orang yang akalnya sihat, bukan gila dan sebagainya, dia akan kata ada yang memberi makan ataupun dia kata makan ni itu jadi ada sendiri? Dia akan kata makan ni itu tadi ada yang menyebabkan, ada yang memberi makan kepada dia. Maka kita pula ni, ada tak nikmat pada kita? Ada nikmat, ada asar, maka mesti ada muathir. Wujudul muathir dengan kita faham daripada asar itu adalah daruri.
Benda tu tak kena fikir. Benda tu tak kena fikir. Sebab tu gapo? Qabulul asar bidunil mu'assir itu adalah pegangan yang sangat buruk. Dikatakan orang tersebut tu safih, sangat bodoh bila dia terima ada asar tanpa mu'assir. Wujudul asar bidunil mu'assir. Orang pergi lagu tu adalah orang yang sangat bodoh. Kenapa? Sebab benda tu daruri. Baik, tak kala benda tu tadi, yang ni apa? Wujudul asar, wujudul mu'assir, wujudul asar itu menunjuk kepada wujudil mu'assir. Tak kala benda tu tadi adalah daruri, kita pergi kepada tahap seterusnya. Gapo sifat yang paling besar dibawa ataupun kita kata paling banyak, kalau kita tengok dalam kisah para anbiya, paling banyak para anbiya duk bahas tauhid, mengesahkan Allah Taala, wahdaniyah, mengatakan Allah Taala tu mesti sungguh bersifat dengan wahdaniyah, ternafi berbilang. Dan dalam kitab tersebut antum boleh tengok dalam Syarah Wusta, dan dalam Syarah Wusta Imam Sanusi dengan Imam Sarkusti, antum boleh tengok perkataan mereka disebut tidak diturunkan para anbiya melainkan sebab nak terang sifat wahdaniyah, nak cerita benda tu besar, sangat besar. Cuba kita tengok dalam Al-Quran, sangat banyak ayat Al-Quran menunjuk kepada para kufar, mereka iktikad Allah Ta'ala tu Tuhan. Ana sama cerita benda ni dalam kelas Wusta. Allah Ta'ala tu Tuhan, tapi bersama dia tu ada Tuhan yang lain. Tujuan Tuhan yang lain itu tadi adalah liyuqarribuhum ilallah. Jadi masalah situ adalah mereka iktikad syarikah. Mereka iktikad kasrah pada ilah. Sifat gapo yang kita ngaji menolak iktikad syarikah tadi? Wahdaniyah. Perbuatan kita bila kita iktikad Allah Ta'ala Tuhan kita tu tak esa, nama dia tauhid. Orang tu tadi yang mentauhid, nama dia muwahhid. Gitu. Dan di sana ada orang tukar di antara tauhid dengan wahdaniyah. Wahdaniyah tu sifat, tauhid tu fi'lul abd lain. Faham atau tidak? Jadi kata musannif, naqulu fi tauhidillah. Jadi tauhidillah ni mari selepas daripada i'tiqad wujudillah. Sebab tu mula-mula disebut apa? Mula-mula disebut innallaha wahidun. Tak ada sifat wujud. Jadi kita tak akan ada lah ni apa? Allahumma salli ala sayyidina. Susun ni yang kita selalu belajar dalam sifat 20 tu. Boleh? Kerana susunan sifat 20 tu masyhur dengan susunan yang dibuat oleh madrasah Sanusiyah. Itu mungkin kita boleh cerita banyak dalam Kubra nanti. Asas silah Kubra ni lagu mana? Kubra boleh tubik tu daripada mana? Dan siapa mula-mula sebut apa cara susun sifat 20? Jadi memasukkan maknawiyah dalam apa bilangan sifat. Jelas atau tidak? Faham tauhidillah. Jadi di sini kalau antum tanya, adakah musannif akan mulakan kitab murid dia dengan sifat wujud? Jawab dia tidak. Tapi bila musannif kata fi tauhidillahi ta'ala mu'taqidina bi taufiqillah, boleh innallaha wahidun ila akhirih, kita faham dia sudah i'tiqad Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala tu ada. Dia sudah i'tiqad Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala ada, maha ada. Lagi pula dia tu la syarika lahu, tidak ada yang sekutu baginya, tidak ada sesuatu yang sepertinya, dan tidak ada sesuatu pun yang boleh melemahkan dia, dan tidak ada suatu Tuhan pun yang apa selain pada dia. Kalau Allah Ta'ala tu sendiri tak ada, kita bahas tak ni? Kita tak bahas dah. Tapi tak kalau sabit kata, ana cerita secara ringkas lagu mana kita boleh reti kata Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala ni cerita yang masyhur dah, cuma kita sebut tak ada masalah, sebab ni adalah pegangan kita. Semakin kita sebut, semakin dia kuat duduk dalam hati kita. Allah Ta'ala bagi kepada kita tiga perkara sebagai kurniaan dia kepada kita untuk kita guna dengan cara yang betul. Maksud kata kalau nikmat yang dia bagi ni kita tak guna,
Ataupun kita guna dengan cara yang sah, kita tak akan sampai kepada ghayah. Gapo 3 benda tu? Pertamanya adalah hawasul khamsah, baca indera yang 5. Keduanya akal. Ketiganya khabarus sadiq. Sama ada khabaril maksum ataupun khabaril mutawatir. 3 benda ni kita panggil sebagai alat untuk kita tahu sesuatu. Alat untuk kita reti sesuatu. Reti sesuatu ni kan banyak martabat. Reti 100%, reti zon, reti syok, reti dengan makna waham. Hak mana kita nak sini? Reti dengan makna 100%, yakni jazam. Maka 3 benda ni Allah Ta'ala buat untuk kita menjazamkan segala simpulan iman yang kita kena menjazam. Daripada sini, daripada hawasul khamsah, daripada akal, daripada khabarus sadiq, kita dapati dunia kita ni adalah baru. Dunia hak kita tengok depan mata ni dia sama ada dia tu tadi dalam rupa jirim ataupun dia tu tadi dalam rupa arad. Yang ni sama ada dia zat ataupun sifat. Kita tak boleh nafi dalam dunia kita ni ada zat, ada sifat. Ni bukan kata isu falsafah ke apa ni tak. Kalau kita tengok pada sudut diri sifat dan diri sesuatu zat, kita akan kata sama tak buku ni tadi dengan sifat dia. Kita tak akan kata sama. Buku ni zat, dia ada sifat dia. Dia ada sifat dia. Sifat dia sifat warna hitam. Lepas tu kulit ni kulit warna dia ni warna nabati. Orang Arab ni nabati dia. Gini tak? Ni tahu. Saya ingat je tu lah lama dah tu. Tak main cetok-cetok kan. Dia panggil nabati, sifat dia. Lepas tu dia ni petok. Lepas tu dia ni licin. Itu sifat. Dia tak sama dengan diri kita. Kita tu zat dia ada. Lepas tu di zat tu ada sifat. Jadi kita tengok dengan segala alat-alat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita dapati semua dua-dua tu tadi baru. Maksud apa baru? Ada setelah daripada tak ada. Ada setelah daripada tak ada. Maksudnya dulu kita ni ada tak? Tak ada tebal pokok belakang rumah kita tu jadi kita ni. Bukan sudut taklif ni, kertas dengan buku ni. Tebal pokok-pokok tu kan, lepas tu masuk kilang ke apa jadilah hak ni. Jadi kita. Maksudnya dulu asalnya pokok, pas sebelum pokok tu tak ada. Kalau kita nak kira cepatlah, kalau nak undur lah kita jadi banyak dah. Asalnya tak ada. Lepas tu jadi ada. Baik tak? Baik. Kita nak tanya. Kalaulah sesuatu tu tadi asalnya tak ada. Lepas tu jadi ada. Siapa hak kuat? Tak ada dia ke ada dia? Oh, Ustaz Aziz lah tak tanya Ustaz Aziz. Mana Ustaz Aziz? Suatu tu tadi, kitab ni tak ada yang ni, maka ni tak ada, dia asal tak ada. Tiba-tiba dia jadi ada. Kalau kita buat timbang ni tiada. Hak ni ada. Siapa hak akan berat? Tak ada ke ada? Tak ada ke ada? Ni kita kecek asal ni. Kita kecek asal. Siapa hak lebih kuat? Tak ada. Tak ada lebih kuat. Sebab dia apa? Dia asal daripada tak ada. Dia gini asal dia. Ni. Muka benda asal tak ada. Iktibar asal. Dia tak ada. Sekarang ni nak tanya, benda tu ada ke tak ada? Ada. Buku ni ada dah. Jadi realiti musyahadah kita tengok lagu mana? Kita tengok lagu ni. Tapi kita tahu asal dia lagu ni. Apa bolehkah kita terima benda yang jadi lagu ni tapi asal dia lagu ni tak ada sesuatu yang menyebabkan dia jadi ada? Boleh tak kita terima? Tak boleh. Kalau contoh benda, tengok ni, benda asal lagu ni. Benda asal lagu ni tiada dan ada.
Tiada dan ada. Benda yang asal lagu ni tiba-tiba jadi lagu ni. Gini. Tiba-tiba jadi ada. Berat kok sebelah ada. Ni, kita tengok gambar rajah ni, gambar rajah pertama, lepas tu dia jadi lagu ni. Tiada dan ada tu sama. Tiba-tiba jadi berat kok sebelah ada. Kita boleh terima tak dia ada tanpa mengada? Tak boleh terima. Pakai kalau hak ni lagilah tak boleh terima. Gitu. Pas nak tanya, hak mana hak tahqiqnya? Hak ni. Sebab apa kita kata hak tahqiq hak ni? Sebab hak ni lah hak asal bagi manusia. Asal bagi makhluk ni dia asal tak ada. Tak? Asal hak makhluk ni asal tak ada. Ini orang panggil al-adamul asli dalam ibarat Imam Sanusi. Mana i maka? Tak ada dah. Oh ada. Ni orang panggil adamun asli. Ni orang panggil wujudin tarik nama dia. Sebab wujud ni baru mari ke? Wujud ni baru mari. Asalnya hak ni. Jadi hak mana gambar rajah hak betulnya? Hak tahqiqnya. Hak ni ke hak ni? Hak ni hak tahqiq. Daripada hak ni dia jadi hak ni. Yang ni berat kok sebelah boleh tak kita kata? Baik nak tanya, ada ni asar ke tidak? Ada ni asar ke tidak? Asar. Ada ni adalah asar. Dan asar dia hanya berlaku daripada taksir, ataupun kita sebut juga dengan fi'lun. Buat. Perbuatan itu berlaku dia kena buat dulu. Jadi siapa hak buat? Baik, kita buat gelar ni kita tak boleh tolak ada asar. Kita tidak boleh tolak asar, tak boleh. Sebab kita musyahadah. Allah Taala bagi dah kita 3 benda tadi. Kita tak boleh tolak asar. Bila ada asar kena ada taksir. Sebab kalau kita terima ada asar tanpa ada taksir, itu kita masalah. Faham? Maksudnya mesti bila ada asar dia mari daripada taksir. Dan taksir ni tadi mestilah apa? Daripada muasir. Muasir lah yang buat taksir jadi ada tu tadi. Lagu mana keadaan dia ada sekalinya sifat kerana tu tak sebahas lagi lah. Cuma nak cerita mesti ada muasir bila ada asar. Ada asar tu menunjuk kepada ada muasir. Baik, nak tanya muasir ni boleh sama tak dengan asar? Mana boleh sama? Muasir tak boleh sama dengan asar. Kita ni tadi ni antara tepat kita semabur sebab apa? Kita sengka ke sama. Lagu mana sama? Kita manusia. Allah Taala apa? Tunjukkan kepada kita, letak pada kita tu dipanggil qudrah hadisah. Qudrah hadisah dia tidak taksir. Itu yang kita ngaji dalam af'alul ibad, belakang mana dia kita cerita banyak. Qudrah hadisah dia tidak taksir. Cuma kalau kita nak kecek qudrah hadisah, perbuatan makhluk yang baru ni tadi, nampak macam makhluk pun boleh menciptakan juga. Buat sesuatu, bahasa mudah kita. Buat sesuatu. Sebelum kita kecek buat sesuatu hak di makhluk tu, diri makhluk tu nak tanya. Diri makhluk tu tadi dia memang ada dah pada azali ataupun dia tu asal daripada tak ada. Maksudnya dia pun asal. Tuhan yang membuat dia sebab jadi dia tu tadi tu mestilah tak boleh sama dengan dia muasir. Kalau sama maksud dia pun asal juga. Yang ni kalaulah yang mengadakan makhluk manusia ni tadi juga sama dengan dia, maksud dia pun asal. Dan bila ada asal kita kena terimalah. Kena ada muasir. Dan kita tak boleh terima daur dan tasarsul sebab dua tu mustahil. Maka kita tolak daur tasarsul dalam keadaan mesti bila ada asar kena ada muasir dan kita i'tikad dia tak boleh sama. Siapa muasir tadi? Allah Subhanahu wa taala. Tahu daripada mana? Tahu daripada khabarus sadiq. Siapa raya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raya. Bahwasanya saniul alam adalah Allah namanya. Sebab tuan tengok dalam kitab-kitab tinggi seumpama kitab al-Iqtisad fil i'tiqad,
Dia tak guna lalu Allah Ta'ala gini-gini. Tak, kita guna. Dia akan sebut dulu Sani'ul Alam. Sebab dia dah faham dah Allah Ta'ala. Dia Sani'ul Alam ni tak ada basicnya. Apa dia tu tak ada? Mesti ada. Mesti tiada mula. Mesti tiada akhir gini-gini. Baru dia akan cerita dalam bab kerasulan yang menjadikan kita ni nama dia Allah. Siapa ayat nama Allah? Rasulullah SAW. Gitu. Jadi hukum mentauhid ni mari selepas daripada kita i'tikad Allah Ta'ala tu ada. Dan bila musannif sebut tauhid tanpa disebut wujud, bukan kata dia tolak wujud, bukan. Sebab la yutasawwar, suruh tauhid ataupun i'tikad tauhid mengesah Allah tanpa dia i'tikad ada Allah. Jelas tak? Tu kena faham molek tu. Gerak lagi tak ni? Masa tu dia. Aduh. Kau pakai esok selalu ni wahidun ni. Pakai esok selalu dah. Innallaha wahidun la syarika lahu wa la syai'a mithluhu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuhu. Ada hak pakai hari ni kau lagi? Ada dia pakai pukul 9 jangan duk lagi tu. Pakai pukul 9. Main ngajar pemilihan setengah. Sidik mana? Mungkin ya sambung esok lah innallaha wahidun ni. Sambung esok kita buat dobel sikit insya-Allah. Innallaha wahidun la syarika lahu wa la syai'a mithluhu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuhu. Insya-Allah sampai esok. Senang lah kitab ni, tidak payah. Tidak payah. Insya-Allah. Lebih kurang dah dengan apa kita duk ngaji dah sebelum ni tu. Cuma susunnya dia tidak ada lah seperti mana kita ngaji sebelum ni. Tidak ada. Tapi kitab ni kitab yang senang sahaja. Kalau kita syarah 5 jam 4 jam sehari tu boleh habis dalam tempoh ni hari 5 hari. Boleh habis. Kitab ni kitab senang. Insya-Allah. Pada dulu untuk hari ni tu mukaddimahnya. Jadi cadangan ruai tu lah dah ambil sikit, dah nampak speed setengah-setengah tu dah. Sampai dah ada cadangan dah ketah. Dah kena cadangan ruai tu kena ada dah. Aku nak dobik ke apa, dobik comel lalu insya-Allah untuk ngaji. Insya-Allah kita sambung esok pukul 7.30 dah. InsyaAllah 7.30. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. Allahumma salli afdala salati as'ali makhluqatika sayyidina